Apa yang diperkata dan dibahas sejak Mac tahun lalu dibawa masuk ke dalam Dewan Keramat buat UMNO ini. Sebagai pembuka tirai, Datuk Seri Abdullah melakarkan sejarah, resepi serta sebab musabab yang membawa kepada jatuh dan bangunnya sesebuah pertubuhan siasah itu. Sesungguhnya, kita wajib mengambil iktibar dari loceng amaran yang berdering kuat yang menuntut kita untuk bertanya apa yang tersilap. Atau kenapa dan bagaimana kita tersilap. Jawatan spontan saya terhadap persoalan tersebut ialah kita telah gagal mengurus kejayaan kita sendiri. Bahawa kita terlalu mabuk di lambung ombak kejayaan. Bahawa kita menjadi leka di ulit gurindam kejayaan. Bahawa kita merasakan diri kita sudah menjadi terlalu kuat. Bahawa kita lebih mementingkan kedudukan kita di dalam UMNO dari memikirkan kedudukan UMNO di kalangan warga dan di dalam negara. Datuk Seri Abdullah seterusnya berkongsi 5 punca yang membawa kepada terhakisnya kepercayaan rakyat terhadap UMNO. Sebilangan pemimpin dikatakan tidak akrab dengan rakyat jelata, tumpuan tidak seimbang kepada masyarakat luar bandar dan program yang kurang berkesan mendampingi generasi muda. Perbalahan berpanjangan merebut jawatan juga meruntuhkan semangat kekeluargaan. Selain sikap mengutamakan kebenaran sehingga sebahagian ahli bersifat tamak, haloba dan memberi persepsi negatif bahawa UMNO parti yang korup. 6 sumber kekuatan UMNO kemudian digariskan yang jika digilap boleh mengembalikan keyakinan rakyat terhadap parti. Pemimpin dan ahli UMNO jelas beliau perlu bermuhasabah, melihat ke dalam diri dan memeriksa kelemahan serta kesilapan sejak akhir-akhir ini. Berbekalkan apa yang didengar sejak keputusan pilihan raya umum lalu, ungkapan UMNO perlu berubah turut menjadi tumpuan. Cabaran berikut kemudian dilontar. Apa yang saya ingin dengar adalah suara yang menyatakan, aku akan berubah. Ini yang mesti didahului. Dan dengan pengakuan itu, lalu disusuli dengan langkah berani melakukan perubahan itu dalam diri sendiri. Betapa malangnya UMNO jika ramai yang gagal memahami bahawa UMNO itu adalah kita. Selagi kita tidak berubah, UMNO tidak mungkin dapat berubah. UMNO kini berada di persimpangan jalan. Laluan yang kita pilih akan menentukan sama ada kita kekal relevan sepanjang masa atau akan hanya menjadi satu sejarah masa lalu. Amaran berikut juga diberi kepada mereka yang berpendirian bahawa UMNO perlu kembali kepada cara lama, kepada orde lama, menyekat kebebasan warga dari menyuarakan kritikan. Jika laluan lama itu yang dipilih, saya berpandangan bahawa kita telah memilih laluan yang salah. Laluan yang membawa kita ke belakang. Saya bimbang laluan tersebut akan lebih mempercepatkan berakhirnya talian hayat UMNO. Beliau seterusnya mencadangkan perubahan berikut. Mungkin masanya telah sampai untuk UMNO juga meletakkan syarat tempoh maksimum memegang jawatan di dalam parti. Mungkin UMNO juga wajar memberikan hak memilih ketua terutama bagi jawatan-jawatan utama di dalam parti kepada semua ahli untuk mengatasi amalan politik wang. UMNO juga diberi nasihat supaya tidak sekali-kali mengamalkan diskriminasi sehingga dianggap rasis. Berusahalah mencari titik pertemuan. Titik pertemuan sesama kita. Menyemarakkan nilai persefahaman. Jauhilah daripada mengungkit perbezaan dan membesarkan kelainan. Pemimpin berkongsi kejayaan apabila meninggalkan kerusi empuk satu perkara biasa. Namun Datuk Seri Abdullah lebih selesa berkongsi liku-liku pembabitan beliau dalam UMNO. Bermula dengan pendedahan ketika usia 7 tahun sehinggalah ke jawatan tertinggi. Bagi Datuk Seri Abdullah, beliau mewarisi darah daging barisan pelopor UMNO. Hasil pendedahan awal jiwanya diselimuti dengan ketebalan semangat perjuangan parti.
dan UMNO dipilih kerana keyakinan terhadap gagasan suci dan matlamat murni perjuangannya. Semangat kental yang tertanam di jiwa saya menghindarkan saya dari bersifat derhaka kepada UMNO, menjauhkan saya dari bersifat gunting dan lipatan kepada UMNO. UMNO tidak pernah saya hina, UMNO tidak pernah saya cerca, jauh sekali dari meninggalkannya, meskipun saya tidak sepi melalui pengalaman pahit pernah dihina oleh segelintir ahli-ahli UMNO. Mengimbau liku-liku yang dilaluinya, Datuk Seri Abdullah juga mengakui beliau tidak sepi dari melakukan kesilapan dan mungkin juga tidak dapat memenuhi semua perkara yang pernah dijanjikan. Saya memohon maaf atas kelemahan saya itu. Apa yang saya terus usahakan adalah amalan keikhlasan dan kejujuran. Saya bersyukur kepada Allah Ilahi yang telah mengangkat saya berada di kedudukan semulia ini. Pada usia selanjutnya, saya memohon kepada Ilahi semoga mata hati saya sentiasa memenuhi kejernihan. Menyedari batera yang akan ditinggalkannya berdepan ranjau dan duri, ada mesej buat kalian yang hadir. Berilah sokongan padu kepada nakhoda baru untuk mengemudi batera UMNO dan negara. Berbekalkan pengalaman, beliau menjelaskan orang di atas memikul beban yang besar. Ada keputusan tidak disenangi selain mencetuskan kontroversi. Yang pasti pemimpin yang dipilih perlu beri keyakinan, kestabilan minda untuk terus bersikap rasional dan objektif. Jika kita tidak memberikan sokongan dan kepercayaan kepadanya, jika kita pula memilih untuk menyerang dan mempersendakan pribadinya, kita sebenarnya bertanggungjawab melemahkan parti kita juga. Kita juga bertanggungjawab menjatuhkan pemimpin UMNO dan Perdana Menteri. Kita sebenarnya menghakis sistem yang telah kita bina, sistem yang telah kita memberi kekuatan kepada kita selama ini.